Okay guys, alright. Inilah berita yang kita tunggu-tunggu selama ini. Apa dia tu? UPU Online. Okay, UPU Online akan mula buka untuk semakan untuk calon jaya pada 14 hari bulan Ogos sehinggalah 23 Ogos. Okay, ini untuk lepasan SDPM dan setaraf mungkin dah ramai yang berdebar-debar untuk menunggu keputusan tersebut. Okay, masa diberikan 14 hingga 23 Ogos itu adalah masa untuk kita klik tekan untuk terima tawaran dan pastikan guys, bila dapat sahaja tawaran terus tekan setuju. Jangan tunggu lama-lama lagi. Takut nanti terlupa lah, terlepas pandang, tengok-tengok dah habis tutup 23 hari bulan. Alright. Kalau dah sampai lebih 23 hari bulan, mana-mana yang tak tekan terima tawaran, memang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah tu. Okay, dengar pesan cikgu tau. Dan jangan lupa juga follow cikgu. Arigatou gozaimasu.